Hai kawan-kawan, hari ini saya berada di Melaka. So, ni hari kita review satu bengkel di Melaka. Jom kita review satu bengkel Art Garage. Ya, bro. Ya. Okey, baik ya. Baik. Okey. So ini adalah Art Garage okey lah. So kita review dia. Sebenarnya Miro, sini ada buat apa servis? Boleh bagi consumer tahu? Okey, kat sini kita biasa servis kereta daripada segi enjin, minyak macam biasalah. Lepas tu kita ada buat performance, ada buat cat, lepas tu kita ada jual barang-barang JDM baru dengan pakai lah. Sebenarnya Art Garage sudah berapa tahun? Garage sebenarnya dah 4 tahun lah. Dah buka, sebelum ni saya buat kat rumah. So sekarang kita ada premis. So premis saya dah 4 tahun lah. Sebenarnya Art Garage ini sudah pakai minyak GT sudah berapa lama sebenarnya? Okey, minyak GT ni saya baru pakai hampir setahun lah. Sebelum ni saya pakai minyak lain. So kita baru try minyak GT ni lah. So macam mana dapat kenal produk GT Racing Okey, minyak GT Racing ni saya kenal daripada kawan-kawan. Lepas tu saya ada tengok Facebook, ada tengok GT Racing buat review apa semua. Daripada situ dah saya kenal. So far consumer pakai ada apa feedback tak? So far customer pakai yang kita recommend minyak puli, memang orang kata beza daripada minyak lain. Memang minyak tu sangat ringan lah. Lepas tu dapat jimatkan petrol juga. Kalau siapa yang belum cuba minyak GT Racing ni, patut cubalah. Harga dia pun berpatutan, lepas tu minyak dia berkualiti. So kawan-kawan, kalau ada dekat area Melaka nak buat repair, service, modify, dia specialist untuk Honda lah. Boleh datang Art Garage sini, support dia. So thank you guys.